Orang Rom membina kapal, belajar daripada orang Melayu. Dan selepas beliau mengeluarkan kenyataan itu, Profesor Solehah daripada UIA itu, beliau dihentam oleh orang Melayu sendiri tanpa memberikan masa kepada beliau untuk membuktikannya atau berwacana dengan beliau. Seolah-olah cakap je tentang hal Melayu ni yang hebat daripada orang Barat ini, itu dongeng, itu mitos, itu bukan-bukan. Panglima Awang. Panglima Awang itu ditulis sempena, ya, dia menulis karya itu sempena kemerdekaan. Dia nak memulihkan semula keyakinan bangsa di negara ini supaya kekal berasa diri itu tidak kecil daripada penjajah. Kemudian banyaklah negara yang klaim menuntut bahawa itu warga negara mereka. Filipina kata dia, Indonesia kata dia. Dulu tak ada Indonesia lah, ya. Tapi tak apalah, catatan itu yang lebih awal, ya. Dan inilah apabila Harun Aminur Rasyid menulis Panglima Awang, tujuannya adalah untuk mengangkat semula jati diri orang Melayu. Begitulah cara kaum Melayu Malaysia biar terlihat hebat. Mereka pintar sekali menipu diri sendiri dan menipu dunia. Kaum Melayu palsu di negeri Kasino Malaides suka membikin dongeng atau menciptakan ilusi agar kaum Melayu Malaysia tampak besar dan hebat. Hal ini dilakukan untuk menutupi kelemahan mereka. Sebab, dalam sejarahnya kaum Melayu Malaysia memang tidak pernah memiliki peradaban yang hebat. Kaum Melayu Malaysia justru terus-menerus dijajah oleh bangsa lain. Semenanjung Malaya pernah dijajah oleh kerajaan Langkasuka. Kaum Melayu Malaysia juga pernah dijajah oleh Sriwijaya, Majapahit dan Kerajaan Siam. Tentu saja kaum Melayu Malaysia juga dijajah oleh bangsa Barat, terutama oleh Portugis dan Inggris. Dan sekarang pun, Malaysia sedang dijajah oleh Amerika. Jadi, kaum Melayu Malaysia sebenarnya selalu hidup dalam penjajahan. Tak hanya dijajah bangsa lain, kaum Melayu Malaysia juga dijajah oleh sultan-sultan mereka sendiri. Nah, satu-satunya cara agar kaum Melayu Malaysia tampak hebat, tentu saja lewat dongeng dan ilusi. Itulah yang menjelaskan kenapa kaum Melayu Malaysia mati-matian mempertahankan dongeng yang dibikin oleh Solehah Jacob. Katanya, orang Romawi belajar bikin kapal pada orang Melayu. Yang terbaru ini, orang Rom membina kapal, belajar daripada orang Melayu. Dan selepas beliau mengeluarkan kenyataan itu, Profesor Solehah daripada UIA itu, beliau dihentam oleh orang Melayu sendiri tanpa memberikan masa kepada beliau untuk membuktikannya atau berwacana dengan beliau. Seolah-olah cakap je tentang hal Melayu ni yang hebat daripada orang Barat ini, itu dongeng, itu mitos, itu bukan-bukan. Maka beliau menjadi mangsa kutukan orang Melayu sendiri. Orang bangsa lain dah tentulah mengutuknya. Kebanyakannya, tapi bukan semua. Ya, bagi orang akademik, dia tidak sepatutnya berlaku demikian. Kami bersembanglah dengan Prof Teo malam tadi. Beliau yang menyedarkan saya bahawa orang akademik tak sepatutnya bertindak sedemikian. Janganlah kita terus menghentam tanpa memberikan masa kepada tokoh berkenaan untuk membuktikan hipotesisnya. Kalau kami bagilah duit untuk dia menjalankan penyelidikan seterusnya. Bagi 1 grant, 1 juta ringgit. Panglima Awang itu pun, ya, Kerajaan Melaka bagi grant kepada satu grup penyelidik di Melaka itu, campurlah dengan kawan saya, Dr. Saiful. Mereka sampai pergi ke negara Amerika Latin, ke Portugal, untuk mencari keabsahan kewujudan Panglima Awang ini. Besar dia punya grant. Jadi dalam konteks ini, kita sendiri dah terjajahlah pemikiran kita, intelektual kita, dan orang awam janganlah kita pedulikan. Sebab mereka akan bercakap berdasarkan media sosial. Orang akademik ni yang kita kesali kenapa sampai tergamak untuk membuat kutukan tanpa memberikan keadilan kepada seorang ahli akademik untuk bercakap, apa salahnya dia nak bagi pandangan, dan kalau tak betul, buktikan tak betul, tapi jangan kutuk secara sinikal. Nah, inilah bangsa yang terjajah. Kalaulah karya yang sedemikian ditulis dalam sebuah sastra, orang tak kata apa-apalah.
macam Faisal Tahrani menulis 1515 bercakap tentang kehebatan orang Melayu bangkit menentang penjajah Portugis, Jemaah Mulia dan sebagainya itu, orang tak kata apa-apa sebab itu karya sastra. Tapi kalau orang akademik bercakap, ini masalahnya ya. Orang boleh terima karya sastra tapi sebenarnya ada banyak lagi ya fiction. Kalau kita nak katakan Charles Darwin pun mengatakan manusia daripada teori evolusi itu daripada beruk. Orang sains belajar tu. Tolak tak tolak pun tapi mereka belajar tu satu daripada juzuk yang penting dalam pengajaran biologi dan sebagainya. Dan inilah hal-hal yang tak dapat saya lanjutkan kerana kawan-kawan lain dah menggeletar nak bercakap itu. Banyak sekali dongeng lain yang diciptakan oleh kaum Melayu Malaysia. Mereka juga merasa sebagai penguasa alam Melayu yang sangat luas. Kata mereka, bahasa Melayu Malaysia pun telah mendunia. Mereka juga sering gembar-gembor bahwa orang Melayu telah berkeliling dunia. Padahal, hal itu cuma dongeng mengenai Panglima Awang. Nama sebenarnya Panglima Awang adalah Enrique. Dia pun bukan dari Malaysia, tapi kemungkinan dari Maluku. Selain itu, kisah Enrique sebenarnya juga bukan bukti kehebatan dia. Sebab, Enrique hanya membantu Magellan sebagai pemimpin ekspedisi. Dia hanya diajak atau menjadi salah satu kru kapal tersebut. Novel yang ditulis oleh Harun Aminur Rashid yang berjudul Panglima Awang. Panglima Awang itu ditulis sempena, ya, dia menulis karya itu sempena kemerdekaan. Dia nak memulihkan semula keyakinan bangsa di negara ini supaya kekal berasa diri itu tidak kecil daripada penjajah. Kerana dalam sejarah Barat mengatakan bahawa Ferdinand Magellan sebagai orang yang pertama mengelilingi dunia. Tetapi dalam catatan lain, Ferdinand Magellan dituliskan memang tak habis dalam misi mengelilingi dunia tu. Tak habis, dia mati di Filipina. Jadi ada kapal yang berlepas sebab mati dalam peperangan dengan Raja Hamabon di Filipina, Pulau Cebu. Dia berlepas kapal itu dan dipercayai itulah kapal yang mengelilingi dunia yang pertama. Dan di dalamnya adalah pemuda yang dijadikan anak angkat oleh Ferdinand Magellan, iaitu Enrique. Enrique the Black ataupun Enrique, tapi Enrique lah sebutannya. Dan itu dicatat. Oppenheimer ada tulis, Pigafetta yang menulis kamus yang mengikut pelayaran itu pun ada menulis kewujudan watak orang Melayu ni. Namanya bukan Awang pun, tapi Harun Aminur Rashid sengaja memilih nama Awang untuk menjadi watak kerana bagi beliau dalam minda orang Melayu, Awang ini kelelakian lah, watak orang laki-laki. Maka itu nama ciptaan sahaja. Nama dia sebenarnya kita tak tahu. Kemudian banyaklah negara yang klaim menuntut bahawa itu warga negara mereka. Filipina kata dia, Indonesia kata dia. Dulu tak ada Indonesia lah ya. Tetapi tak apalah. Catatan itu lebih awal ya. Dan inilah apabila Harun Aminur Rashid menulis Panglima Awang, tujuannya adalah untuk mengangkat semula jati diri orang Melayu. Dia nak orang Melayu sedar bahawa Melayu ini tidak kecil. Melayu ini lebih besar, lebih hebat, lebih kuat. Kemudian banyaklah karya sastra kita yang ditulis oleh Arinawati misalnya, ya. Kemudian ada beberapa lagi Pak Sako misalnya. Pak Sako lebih awal lah, 1937 menulis Putera Gunung Tahan kan. Itu semuanya, tapi itu ketika Inggeris memerintah mentadbir tanah Melayu. Itulah keahlian kaum Melayu Malaysia dalam menciptakan dongeng. Terima kasih sudah menonton sajian kami.